Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ni ada convocation dekat Sunway. Normally per year convocation dekat Sunway ni 2 kali, pada bulan Januari dan juga bulan Julai. So, hari ni saya datang sebab nak celebrate one of my co-supervisor, Elsa. Dr. Elsa telah graduate dia punya PhD. Okay, so I think Sunway is quite unique lah. Setahun ada 2 kali convocation. Sebab saya dah pergi hari tu, hari Januari. So ada invitation juga untuk pergi pada bulan Julai ni. Okay, so basically video ni adalah untuk congratulate pelajar-pelajar kerana mungkin ada yang mengambil ijazah dari segi diploma, ijazah, master, PhD. So perjalanan tu kita akan raikan pada hari ini. Sebenarnya kalau nampak pelajar-pelajar yang bergraduate, mereka happy kerana perjalanan tu panjang. Kita tak nampak semuanya dalam satu hari, iaitu convocation. Kita tak nampak dalam eksperimen ada trial and error, eksperimen yang tak jadi, paper yang di-rejected. Kalau pelajar degree, kita tak nampak assignment yang berlambak-lambak, kerja kursus, thesis dan sebagainya. So, kalau ada convocation, you should go and see. Kalau lah ada saudara mara, adik-beradik, so better ambillah cuti dan raikan kejayaan mereka. Tapi ada satu nasihat daripada saya, convocation ni hanyalah satu tiket yang menandakan awak telah bergraduate. Dia bukanlah confirmation untuk awak berjaya dalam hidup. Dia cuma tiket saja. Nanti awak kena lalui interview session, kena lalui job hunting. Macam mana awak nak promote diri awak, sell your values supaya your majikan, your future majikan can see you. So it's about your soft skill and it's about your knowledge, macam mana kita apply. Saya teringat ada satu masa saya pergi interview, that one interview online dekat Hartalega. Ada satu nasihat yang diberikan kepada saya, sebab time tu majoring saya dalam solar cell, Dyson-style solar cell. Dia kata setiap graduan ni ada package. Kita layman said, dia kata adalah toolbox. You ada you punya toolbox dalam DSSC, saya ada saya punya toolbox dalam polymer dan sebagainya. Dia cakap seperti itu. Dan macam mana awak gunakan toolbox ni untuk membantu syarikat kami? How you see your projection growth in our company? Because bila kita first graduate dari segi bachelor ke master ke PhD, makna kata kita terlalu fokus dengan bidang kita. Sebenarnya kat luar ni, industri luar ni sangat luas. Even kat Malaysia, even industri dia tak adalah develop macam kat luar negara. Kita ni masih lagi negara pengguna, bukan negara researcher dan sebagainya. Tapi still industri tu sangat besar. Jadi ilmu kita ni sangat kecil dan agak sukar untuk kita kerja dalam bidang kita 100%. Sebab tu kita kena gunakan toolbox kita, kepakaran kita, ilmu kita to amend dan menyesuaikan diri dalam permintaan job yang diperlukan. Sebab tu dia kata job vacancy. Dekat pekerjaan tu ada vacancy, ada tempat kosong yang perlu kita isi. Jadi apa sebagai graduan, apa yang awak boleh bawa ke arah itu? Truly speaking, saya pun baru setahun jagung kerja. It's quite hard bila kita awal-awal graduate. Ada banyak anxiety, uncertainty, probability. Terlalu banyak. Tapi awak kena percaya dan banyak berdoa. InsyaAllah setiap orang tu rezeki dia dah diaturkan. Tapi kita kena usaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Setiap orang ada rezeki. Ingatlah, kalau semut hitam di bawah batu yang hitam di tengah malam pun ada rezeki untuk dia, apakah lagi kita. So berusahalah. Jangan membangga diri, sentiasa merendah diri, sampaikanlah ilmu walaupun sedikit, supaya apa yang kita belajar selama ni dapat berkembang dan disampaikan. Itulah sedikit nasihat daripada saya. Happy convocation.
Selamat bergraduasi. Ingatlah, graduasi ni satu titik di mana awak kena melangkah daripada dunia pembelajaran, dunia assignment kepada dunia luar. Kepada dunia luar, mereka lebih mengharapkan return of value, apa yang awak boleh sumbang kepada syarikat mereka dan apa yang awak boleh bawa kepada kemajuan mereka. It should be win-win situation. Kalau dia orang hire awak dapat benefits, awak dapat salary, awak dapat uh, pekerjaan. Tapi dari segi syarikat, mereka mengharapkan awak dapat solve the problem. Even the problem is not solving, you make a new way towards reducing the problem. I think itu sahaja daripada saya. Selamat bergraduasi. Jumpa lagi. Happy convocation. Assalamualaikum. Bye-bye.